Apa tu? Cikgu. Apa tu? Zul panggil-panggil saya, dia nak tiru. Ya, dahlah Zul. Sama je. Apa Isa jawab, apa Zul jawab. Jawab je apa-apa pun. Ya? Cikgu. Apa dia? Cikgu. Saya nak laporkan something. Apa dia? Saya nampak kan kita semua tengah fikir dan jawab kan, pilih Ya. jawapan paling tepat. Ya. Student tu kan, Apa dia buat tu? dia tulis kat pemadam. Dia main A, B. lambung ke? Bukan, dia tulis macam tu. Lepas tu apa yang jatuh, itu dia bulatkan. Zul? What's going on, Zul? Zul buat apa? Saya buat ni cikgu. Ni lambung dadu namanya Zul. Bukan cikgu, saya tak confirm kepastian. Kepastian. Kepastian, cikgu. Oh, hebatnya awak Kalau Zul. salah saya akan ketepikan. Ya. Jangan gitu Zul. Belajar berapa bulan dah sekarang? Bulan Ogos dah Zul, bulan 9, bulan 10, bulan 12. Berapa lama kita belajar? Awak letak nasib awak dekat pemadam ni Zul. Pemadam ni 20 sen je Zul. Okey cikgu. Okey, buat elok-elok nak. Okey Okey. cikgu. I didn't expect that one coming from you. Oh man. Number, right? No. Dia dah asal in decimal of million. Apa ini? Juta banyak sangat. Minta kurangkan. Oh, mentang-mentang kaya. Woi. Weh, teruknya jawab macam tu ke? Tak sangat jadi tak juta. Ha? Nanti ya, you dapat zero markah. Tanggung. Tak nanti dia belajar tak dapat. Saya bagi cikgu pula. Kenapa dalam banyak-banyak manusia ada manusia macam tu? Cuba kita sini. Kenapa? Apa jadi cikgu? Sini dah dia dah sekarang. Sini dia. Jangan cakap cikgu lah. Cuba semua orang tengok tengok apa ni. Ya Allah. Dia sendiri tanda. Dia sendiri. Dia sendiri tak ada. Weh, jahat dia. Saya dah kata. Nakal tak apa. Cikgu kata jawab dan tanda. Tanda jawab. Pak. Tanda jawab. Oh, jawab dah tanda. Awak fikir. Saya kata cikgu jawab dan tanda. Saya kata. Hai. Assalamualaikum. Dian. Kita ada yang kita. Ayah. Ayah awak ke? Siapa nama? Salam. Weh. Nak juga sikit. Nak sikit. Tak boleh. Mana boleh share? Bagi saya nak jumpa perempuan ni. Abang nak keropok leko bang? Singgit ke? Assalamualaikum. Ada bapak orang ke? Cuba ikut. Kau dah jawab apa? Kau dah jawab apa? Bukan baby.